Apa kata daripada kita banyak fikir masalah, lebih baik kita perbanyakkan lagi istighfar. Episod keempat, 30 hari 30 sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW pesan, istighfar tu membuatkan Allah senang. Sangatlah rugi kalau kita hari ni tak ucap istighfar secara rutin setiap hari. Nabi pesan lagi, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan berikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau hidup hampa sekarang ni tengah stuck, rezeki tersekat, hati tak tenang, amalkan istighfar. Cubalah dalam masa 7 hari konsisten 1000 istighfar. Kalau hampa tak dapat buat istighfar yang panjang macam Saidu istighfar tu, at least astaghfirullahalazim sampai 1000 kali. Kita sama-sama reset balik kehidupan kita dengan istighfar. Istighfar ni amalan dia ringan, tapi dia punya impact Masya Allah. Kalau sebelum ni kita banyak merongok dengan kehidupan kan, percayalah kalau hampa dah start buat istighfar 1000 kali ni, hati hampa akan rasa lapang dan hampa akan mula bersyukur dengan sekecil-kecil nikmat. Kita dapat makan pun hari tu, kita rasa macam, ya Allah, terima kasih ya Allah, selama ni aku tak hargai, aku tak bersyukur. Setiap hari aku dapat makan, susah macam mana pun tetap ada rezeki untuk makan. Sesimpel tu lah maksud Tira. Sedangkan Nabi Muhammad yang dah dijamin syurga pun beristighfar kepada Allah, apatah lagi kita ni seorang pendosa kan. Percayalah, apa saja yang Nabi ajak kita, Nabi suruh kita buat, mesti ada hikmah dia, mesti ada manfaat, mesti ada barakah dia dalam kehidupan kita. Lepas 7 hari, mai balik dekat video ni dan komen apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan hampa lepas hampa konsisten istighfar ni. InsyaAllah. Assalamualaikum.